Dan sekiranya ta'udu, kamu menghitung nikmat Allah. Kan sebelum ni Allah sebut banyak nikmat kan, tapi sebenarnya Allah tak sebut semua. Allah sebut yang besar-besar aja. Maka kalau yang sebelum ni kita nak hitung boleh je. Tapi Allah kata sekiranya kamu menghitung nikmat Allah. Nikmat yang mana ni? Nikmat semua sekali. La tuhsuha. Kamu tidak akan dapat menghitungnya. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Ayat ni biasa kita dengar kan? Tapi mesej yang tersiratnya apa dia? Bukan Allah nak bagi tahu nikmat tu besar, nikmat tu banyak. Itu yang tersurat. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak mampu. Mana nikmat tu banyak, itu tersurat. Yang tersirat apa dia? Yang tersirat. Apa dia? Rahmat Allah. Tak jelas. Yang tersiratnya apa? Yang Allah nak bagi sebenarnya, kamu tak akan bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab apa? Kamu nak hitung pun tak mampu. Macam mana nak bersyukur? Katalah kamu nikmat Allah ada beratus-ratus ribu kan. Kamu nak kira pun tak mampu. Macam mana kamu nak mensyukuri? Jadi Allah nak bagi tahu, kamu tak akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Habisnya Allah bagi syurga ni, adakah sebab syukur kamu? Tak, bukan. Sebab tu ada disebut dalam tafsir, orang dahulu yang umurnya 600 tahun, siang berjihad, malam solat malam, 600 tahun. Jadi dia rasa dia hebat. Diceritakan bila di akhirat besok, Allah bertanya pada dia, kamu nak masuk syurga dengan rahmat aku ke dengan amalan kamu? Dia jawab apa? Aku akan masuk syurga dengan amalan. Sebab apa? Dia rasa 600 tahun siang berjihad, malam solat malam, dia rasa mampu memasukkannya ke syurga. Allah kata, kamu tak akan mampu masuk syurga dengan amalan kamu. Dia kata, aku mampu sebab amalan aku terlalu banyak. Maka Allah perintahkan, timbang nikmat Allah dengan amalan dia. Mula-mula Allah kata, ambil sebiji matanya. Ambil sebiji mata, letak sebelah kanan. Kemudian ambil amalan dia, letak sebelah kiri. Yang beratnya apa? Mata. Baru nikmat mata. Nikmat mata ni pun kalau beramal 600 tahun siang dan malam, masih kita belum mampu mensyukuri nikmat sebiji mata. Apatah lagi 2 biji, apatah lagi badan, mata, kepala, semua. Kita tak mampu. Jadi yang kita buat ni hanya sebagai, yang kita nak solat, kita sedekah, puasa, hanya sebagai apa? Daripada rahmat Allah, kita dapat buat baik, dan daripada kebaikan itulah Allah bagi rahmat pada kita dan Allah masukkan syurga. Bukan sebab kita mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Sebab tu Allah kata, kalau kamu hitung, kamu tak mampu. Nak bersyukur jauh sekali. Nak kira dah tak mampu dah. Sebab tu akhirnya Allah kata apa? Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Sikit je. Daripada 1000 seorang. Sebagaimana disebut dalam hadis. Sebab itulah bila kita
Mendoakan, kadang-kadang kita tak perasan kita mencari musibah. Dengan doa kita sebenarnya kita mencari musibah, kita mencari bala. Apa dia? Bila kita doa, kita minta apa? Minta nikmat lagi kan? Sedangkan nikmat-nikmat yang lepas, banyak lagi hutang kita dengan Allah, tiba-tiba nak minta lagi. Kadang-kadang dengan doa kita menjadi musibah yang besar pada kita. Lagi banyak nikmat, lagi tak bersyukur, lagi sukar untuk kita menjawab di hadapan Allah. Maka lepas tu Allah kata inna, sesungguhnya Allah la ghafur, maha rahim, lagi maha penyayang. Sebab tu Allah tahu kita tak mampu bersyukur. Maka sebab itulah Allah wujudkan beberapa amalan yang amalannya sedikit tapi ganjarannya besar. Sebab apa? Allah tahu kita tak mampu bersyukur. Kalau kita beribadat setiap siang dan malam selama 60 tahun pun belum dapat mensyukuri, maka Allah bagi amalan-amalan tertentu yang kalau buat pahalanya berganda-ganda. Contoh? Sabar pahala apa? Lailatul Qadar. Betul tak? Dengan hanya beribadat satu malam, kamu dapat pahala amalan berapa tahun? Ya Allah, 83 tahun hanya beribadat satu malam. Lepas tu kalau dapat 10 tahun, 10 kali Lailatul Qadar, berapa amalan soleh kita dapat? 830 tahun hanya beribadat 10 malam saja. Tengok rahmat Allah. Tapi ramai yang tak bersyukur, betul kan? 10 akhir Ramadan itulah dia Lailatul Qadar di jalan raya untuk balik raya. Okey, habis Okey. Di sini kenapa Allah sebut Ghafur, lepas Ghafur Rahim? Biasa kita jumpa ni, selepas Ghafur mesti ada Rahim. Apa dah? Okey, satu. Nak masuk syurga, nak kena dapat apa? Rahmat. Rahmat tu daripada sifat Allah Rahim. Dan nak dapat Rahim ataupun nak dapat rahmat Allah, mesti dah diampunkan. Semua yang jauh daripada rahmat sebab dosa. Jadi nak dapat rahmat kembali kena bertaubat, kena ghafur. Okey, satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu manusia ni jahat macam mana pun, besar macam mana dosa sekalipun, kalau dia dapat keampunan, lepas dapat keampunan, pasti dapat satu lagi yang lebih mahal daripada keampunan, iaitu kasih sayang Allah. Kan? Contoh, yang bunuh 100 orang, besar tak dosa dia? Bila dia bertaubat, dapat tak rahmat Allah? Allah masukkan syurga. Ini sebenarnya perkataan Rahim selepas Ghafur adalah motivasi bagi orang yang berdosa. Jangan tangguh untuk bertaubat. Sebab bila kamu bertaubat tak rugi pun. Bahkan dapat keampunan dan dapat rahmat Allah. Cuba buka surah ni. Surah Luqman ayat 11. 10 dan 11. Okey. Cuba kita terjemah. Khalaqas samawati, dia telah mencipta langit bighairi amadin, tanpa tiang. Kita dah tahu tapi Allah bagi tahu lagi. Sebab apa? Sebab kita tahu macam tak tahu. Kan kita tengok langit tak rasa apa-apa. Jadi Allah sebut Allah menciptakan langit tanpa tiang, tarawunaha, yang kamu boleh nampak. Cuba bayangkan kalau Allah cipta langit bertiang, apa jadi?
naik kapal terbang je aksiden sebab tiang banyak sangat kan. Jadi rahmat Allah, satu menunjukkan kehebatan Allah, yang kedua rahmat Allah supaya kalau kita terbang laju je. Kemudian yang kedua, wa alqa fil ardi, dia mencampakkan di bumi rawasiya macam tadi, gunung-gunung sebagai pasak. Supaya apa? Supaya bumi tidak menggoncangkan kamu. Dua, yang ketiga, wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah mengkembangbiakkan daripada setiap binatang di atas muka bumi. Ada jadi kenderaan kamu, ada jadi makanan kamu. Yang keempat, wa anzalna minas sama', dan kami turunkan daripada langit air. Daripada air itu fa'ambatna, kami tumbuhkan padanya min kulli zawjin karim, setiap tumbuhan-tumbuhan yang zauj yang berpasangan ataupun yang berbagai jenis. Karim, yang karim ni kalau Quran karim apa mana? Quran yang pemurah, Quran yang mulia. Di sini daripada air itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis, dan sifat tumbuhan adalah karim. Betul kan? Kita tanam dia keluar macam-macam jenis. Okey, lepas Allah sebut nikmat dia, Allah pun buka minda manusia yang masih tak waras. Allah kata apa? Haza khalqullah. Yang aku sebut ni semua adalah ciptaan Allah. Langit, gunung, Allah turunkan air. Ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka tunjuklah pada aku. Maza khalaqal ladzina min dunihi. Apa yang dicipta oleh yang selain pada Allah yang kamu sembah tu. Kamu semua berhala kan? Okey. Sebut satu-satu apa yang berhala kamu cipta. Jawapannya apa? Tak ada. Kalau tak ada, sembahlah yang hebat kalau kamu waras. Sebab itu last kali Allah kata baliz zalimuna. Bahkan orang-orang yang zalim fi dhalalim mubin, dalam bukan setakat sesat, tapi sesat yang nyata. Sebab kebesaran Allah cukup jelas dan kebatilan berhala cukup jelas. Tiba-tiba masih sembah berhala. Okey. Ada lagi ayat tu bagi. Asy-Syura 32. Kini pasal gunung. Kita tadabbur. Wa min ayati, dan cuba terjemah. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, al-jawari, kapal-kapal yang berlayar, fil bahri, di laut, kal a'lam, seperti gunung. Ada tak kapal yang besar macam sebesar gunung? Ada kan? Ada. Apa yang Allah nak beritahu? Kehebatan Allah, kapal yang besar dan berat tapi boleh terapung. Yang kedua, Allah nak beritahu rahmat Allah. Kapal yang besar buat apa? Angkut orang, angkut barang-barang beribu-ribu tan. Kemudian Allah nak beritahu, in yasha yuskinir riha. Kalau Allah kehendaki, dia akan apa dah? Yuskinir rih, menghentikan angin. Sebab kapal tu antara sebab kapal boleh berlayar dengan laju sebab apa? Jadi kalau Allah nak, Allah boleh hentikan angin, ar-rih, angin, wa yazlalna rawakida ala zahri, maka kapal tu akan tersadar di tengah laut, tak bergerak. Boleh je. Inna fi zalika laayatin, sesungguhnya pada demikian tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Orang yang banyak sabar. Sabar apa ni? Sabar mentaati perintah Allah, sabar meninggal larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian ataupun musibah. Dan juga tanda kebesaran Allah bagi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Okey, cukup ah.